Oi, bersipang masuk lambat. Buat muka pula. Hai ingat hang adik boh, hang boleh masuk suka hati hang? Ha? Bro. Kau siapa? Kenapa kau bising bingit macam ayam serama pagi? Ha? 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 Jangan tengok. Tengok aja. Dia memang dah melampau kan? Awak letak beg dekat sini dulu. Awak tunggu sini, saya pergi ambil baju lah. Izin. Ha? Ya. Kau duduk sini. Kau nampak apa kau nampak? Member kau tu kan? Ha? Kau cakap dengan dia, jangan usah lama sangat. Tak kehel kepala dia. Okey, tunggu. No. Parfummu dari Paris. Mana rumah ni? Parfummu dari Itali. Kau tiba bawa tak kena bawa? Hati. Apa yang slow sangat kau ingat music video ke? Rap sikit, arbit sikit. Ni kambing perap, meatball. Terima kasih bang. Okay, ni adalah menu baru dekat Mat Coffee. Aiskrim Musang King dengan mango smoothie. Menu ni memang lembab lah kan. Oh sedap ya mango smoothie. Jap kita rasa jap. Oh sedap lah. Kau lembab sangat lah. Ni benda sedap ni tak payah promote panjang ni. Oh dia sedap orang tu sapu ke. Sedap. Ni betul ni. Betul Musang King. Betul. Serius lah. Musang King memang dekat Mat Coffee je, tak ada tempat lain. Seorang gadis yang sederhana. Aku ini hanya Harga start daripada 149 hingga 189. Murah gila, 200 kot. Mana nak dapat Tomahawk 200? Tomahawk ni memang Tomahawk betul. Tak tipu, ini Angus. Tak ada tipu-tipunya. So, baju MU ketik-ketik bibir belah. Belah. Alamak. Macam mana saya boleh bantu bang? Tak apa, saya recommend untuk abang. Beef Angus Smoke BBQ. Ini yang paling padu, yang fenomenal lah dekat sini. Dia punya portion besar tau, RM25. Murah lah. Murah. Kau bilang demi gengsi. D052. Semua serba luar negeri. Manakah mungkin mengikuti gayamu? Tengok, Pak Mat Western ni dah macam one stop station dah. Kau nak fast food, sana ada fast food. Western, nak kopi ada kopi, nak dessert ada tempat dessert. Semua ada, gempak lah. Padu lah kata sini. Beef Angus Smoke BBQ. Beef Angus ni baru release hari ni. So Akish bersyukur sebab dapat try. Quality beef ni, it's more to quality. Lepas tu Akish dapat rasa it's very rich flavour. You can really taste the seasoning. Lepas tu combo dengan caramelized onion. Nice. Lembut. Daging ni lembut, dia tak liat. Tak adalah rasa macam mewing dia nak punya tu. This is quality. Untuk bawah 200, this is really nice. Pak Mat Western ni 24 hours. Dekat sini korang nak sarapan, boleh. Nak dinner, nak minum petang, nak supper dia lagi best. Dia ada menu lontong. Banyak menu. Akish memang recommend sangat korang datang Pak Mat Western. Aku dambakan seorang gadis yang sederhana.